Lihat diriku, aku merayu. Walaupun secebis kasih beri kepadaku, ia cukup bermakna sebelum ku terlena untuk selamanya. Yang terindah, engkau tetap di dalam ingatan. Yang terindah, manis mengatasi kepahitan. Cintaku tetap satu, hanyalah kepadamu yang tersemat di ragaku. Yang terindah ku pintakan di dalam doaku. Yang terindah bila tercipta cinta padamu. Setia di jiwaku, setia di hatiku, kaulah yang terindah. Lihat diriku, aku merayu secepis kasihmu. Ia bermakna sebelum lena selamanya. Cintaku tetap satu, hanyalah kepadamu yang tersemat di ragaku. Yang terindah ku pintakan di dalam doaku. Yang terindah bila tercipta cinta padamu. Setia di jiwaku, setia di hatiku, kaulah yang terindah. Yang terindah ku pintakan di dalam doaku. Yang terindah bila tercipta cinta padamu. Setia di jiwaku, setia di hatiku. Selamat bersara Abah. Tahniah abang, dah sampai ke garisan penamat dalam profesi perguruan. Selamat berehat, tapi jangan lupa minggu depan datang bekerja di Rose Bakery Ingredient. Bye. Assalamualaikum Abah. Kami nak ucapkan selamat bersara kepada Abah. Tahniah kami ucapkan kerana Abah berjaya menamatkan Keris sebagai seorang guru. Kami pun nak ucapkan selamat beristirahat dan selamat menikmati. Selamat bersara Abah. Bye. Assalamualaikum Abah. Selamat bersara. Semoga urusan Abah selepas ni dipermudahkan. Dah Abah boleh jalan-jalan dengan ibu. Bye. Bye. Assalamualaikum Abah. Abah, tahniah Abah dah pencen . Jadi kami sekeluarga nak ucapkan kat Abah terima kasih atas segala pengorbanan Abah dengan penat lelah Abah lah. Mengajar, belajar demi keluarga dan semua lah, anak murid segala-galanya. Kami doakan Abah enjoy life lepas persaraan ni. Semoga Abah dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik.
Amin. Amin, insyaAllah. Lebih bah. Lebih bah. Selamat bersara. Selamat bersara Tuan Abi. Nama saya Zia. Hai. Nama saya Edi. Hai. Hai Tok Abi. Hai Tuan Abi. Selamat bersara. Selamat bersara. Selamat berehat. Berehat. Boleh Mak datang Sabah bercuti. Boleh datang Sabah bercuti. Bye. Assalamualaikum Tuan Abi. Assalamualaikum Abah. Hai Tok Abi. Tuan Abi. Abang, Samira, Embun dan Erika mengucapkan selamat bersara Abah. Semoga sihat selalu. Boleh tengok laman, boleh berjalan-jalan dah, dan boleh jaga cucu ni.